Rancangan ini dibawakan khas kepada anda oleh Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air. To really ding it, wetting the place into my face. Gonna pop up the volume with happy. Come on, join us together. We dance together. We party. This is your chance. Come on, join us together. We dance together. We party. This is your chance. Indie style. This is the way we party. To really ding it, wetting the place into my face. Gonna pop up the volume with the habits. Jumping now, let's go crazy. Touching the place in slow motion. Dig it, gotta do it right. Cause this is the need. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami dalam Astro Awani. Anda sedang menonton You Wartawan bersama saya, Syed Fradina Omar. Saya rasa ini kali pertama You Wartawan dibuka dengan video klip, tapi video klip yang mempunyai mesej yang cukup penting dan berkaitan dengan topik kita pada hari ini, iaitu bil elektrik dan amalan kecekapan tenaga. Dan untuk membincangkan topik ini, bersama saya ialah di sebelah kiri saya Datuk Roslan Abdul Rahman, Pengurus Besar Kanan Operasi Wilayah TNB. Datuk, terima kasih bersama kami. Dan di hujung sana ialah Encik Francis Xavier Jacob, Pengarah Jabatan Pengurusan Tenaga dan Pembangunan Industri, Suruhanjaya Tenaga. Encik Francis, terima kasih bersama kami. Itu dia video klip tadi. Maknanya sebenarnya video klip itu dah ceritakan semua pasal apa yang perlu kita bincangkan pada hari ini. Pentingnya penjimatan tenaga dalam kehidupan harian kita. Tetapi, okey, kita nak bincang pasal bil elektrik dan amalan kecekapan tenaga. Saya nak membuat pengakuan di sini. Saya rasa saya tergolong dalam kumpulan besar orang-orang muda yang sebenarnya tiap-tiap bulan main bayar je elektrik. Tak pernah pun nak ambil kisah apa, kecuali satu kolom yang ada warna pink tu kat situ kan, dia punya jumlah akhir. Sebenarnya tak pernah nak pandang dengan lebih terperinci lagi apa yang tertera dalam bil itu. Mungkin ataupun Datuk dibayar oleh orang tuanya. Ataupun dibayar. Itu lagi satu kelompok ya. Mungkin Datuk boleh mulakan dengan menceritakan sedikit tentang apa pentingnya kita mengambil kira dan mengambil tahu tentang bil elektrik kita. Terima kasih Dino. Saya rasa dalam bil elektrik ini dia memberi sikit kita penjelasan tentang bagaimana kita menggunakan tenaga di rumah kita. Saya rasa yang penting apabila pengguna menerima bil elektrik itu, of course, tidak dinafikan semua pengguna akan melihat yang pertama angka bertanda merah yang perlu dibayar di hujung bulan. Itulah ya. Walau bagaimanapun, saya rasa setiap pengguna perlu juga melihat kepada satu angka yang tidak kurang pentingnya, iaitu penggunaan elektrik sebenar. Ya, penggunaan elektrik sebenar ni kita panggil unit lah ya. Unit ini akan menentukan di blok manakah kita berada. Tarif ini sudah didangka dengan sedemikian rupa, kalau seseorang pengguna itu menggunakan elektrik dengan sedikit, maka bayarannya sedikitlah. Lebih banyak kita bayar, lebih banyak kita guna, lebih banyak kita membayar. The idea atau sebab di sebaliknya itu ialah kerana kita ingin mendidik pengguna-pengguna elektrik di Malaysia itu supaya menggunakan elektrik dengan bijaksana. Lebih bijak lagi lah. So the more you use atau lebih banyak kita mengguna, maka kita berakhir dengan membayar lebih banyak. Jumlah yang lebih banyak. Tetapi bila kita bercakap tentang bayar ni, bagi kami orang muda yang kalau ada pop quiz lah, orang tanya tahu tak tarif elektrik, tahu 21.8 sen kilowatt hour. Tetapi sebenarnya dia bukan straightforward begitu.
itu ya. Sebenarnya dia setahu saya ada rebate RM20. Mungkin Datuk boleh ceritakan tentang bagi itu. 200 unit yang pertama tu kita mengenakan 21.8 sen lah setiap unit ya. Dan setiap kali kita naik ke unit-unit seterusnya, angka ini akan meningkat. Ya, dan seperti telah banyak disiarkan dalam Dada Akbar yang telah diterangkan dengan jelas oleh Presiden kita, dia jelas menunjukkan penggunaan bil setakat 400 unit ke bawah itu memang ada unsur subsidi. Memang ada unsur subsidi. Soalan yang menarik saya Dino mention tadi iaitu tentang orang yang dapat rebate ni. Dalam negara kita setakat ini kita mempunyai lebih kurang 7.5 juta pelanggan yang berdaftar dengan TNB lah. Daripada 7.5 juta ni kita mempunyai hampir 6 juta, 5.9 juta pengguna-pengguna domestik, iaitu pengguna-pengguna rumah kediaman yang menggunakan elektrik bagi tujuan harian lah ya. Daripada 5.9 ataupun 6 juta ni, lebih daripada 1.1 juta pengguna tidak perlu bayar bil setiap bulan. Kita bercakap tentang household ataupun isi rumah di sini. Maknanya dalam 6 juta household di Malaysia ni 1.1 juta. Satu daripada setiap 6 rumah tak bayar elektrik bil percuma. Kerana mereka menggunakan penggunaan kadar yang mereka gunakan kurang daripada RM20 sebulan. Walau bagaimanapun, saya rasa mungkin saudara Francis boleh jelaskan juga kelak. Itu walaupun mereka tidak perlu membayar bil ni, sebenarnya bil setiap bulan mereka ni dijelaskan oleh kerajaan. Sebenarnya. Jadi apa yang berlaku ialah bil mereka mungkin RM12, mungkin RM14, mungkin RM10. Tetapi ianya dijelaskan oleh kerajaan kepada TNB. So seperti sebut tadilah, how many percent 1/6 ya. Setiap satu daripada 6 rumah elektriknya percuma dan dibayar oleh kerajaan. Kita belum sempat lagi mendengar suara Cik Francis, tapi kita terpaksa berhenti rehat. Tapi sebelum kita berhenti rehat, maknanya lepas ni segmen kedua ni kita terus kepada Cik Francis. Sebelum kita berhenti rehat, saya rasa kita ada beberapa VT yang amat menarik untuk ditonton yang akan memberikan kita idea mengapa kita perlu mengamalkan penjibatan elektrik. Jadi saksikan VT ini dahulu. Sebahagian besar pengguna seharusnya peka dengan takrif bayaran. Kesemua ini tertakluk di atas kebijaksanaan pengguna itu sendiri. Kita seharusnya mengambil harga purata penggunaan. Berapakah bayaran yang kita mampu jelaskan? Jika ahli keluarga yang besar, sudah tentu penggunaan elektrik juga tinggi. Yang kita mengharap takrif harga sekarang dikekalkan. Itu cuma pengharapan. Sudah pasti kadar bayarannya akan meningkat. Kita pengguna seharusnya berkhemah jika kadar bayaran per unit meningkat. Tarif elektrik domestik kini dikaji semula setiap 6 bulan. Peningkatan kos bahan api bagi menghasilkan tenaga elektrik akan dikongsi bersama dengan pengguna. Ini bermakna jika bahan api meningkat, maka taraf elektrik juga meningkat. Peningkatan bil elektrik ini tidak memberi keuntungan tambahan kepada pihak pembekal tenaga elektrik pun. Peningkatan ini hanya bagi menampung kos penghasilan tenaga elektrik sahaja. Peningkatan jumlah penduduk serta pembangunan pesat akan menyumbang kepada kenaikan dalam penggunaan elektrik. Sumber penjanaan bergantung kepada gas dan arang batu yang semakin berkurangan. Justru harganya semakin meningkat. Subsidi kerajaan turut meningkat setiap tahun. Penjimatan daripada pengurangan subsidi ini sebaiknya disalurkan untuk rakyat yang lebih memerlukan. Keperhatian kerajaan adalah untuk kesejahteraan rakyat. Kahwin dengan Tunku Rashid. Aku macam mana? Kau tak berkahwin dengan tusuk tu. Apa nama perempuan tu? Tengku Nur Ashikin. Maafkan saya Ustaz, ada kecemasan ni. Kecemasan apa? Kumkum The Series Minggu hadapan eksklusif di Astoria.
jaga adik Awi kau tu baik-baik. Abang ada adik kembar? Kembar si Rasani. Adik kau tu bukannya terlincah. Dia cuma terloncat ke depan. Dia perlukan seorang perempuan dalam hidup dia. Kalau kita nak mengurat anak dara orang, kena buat baik dengan bapak dia dulu. Kau dah bersunat ke belum? Belum. Dah. Kembar Siang untuk menempah filem terkini saluran 480. Monday on Entrepreneur. But I knew that I can't be a rock star. So I decided, okay, I'll be better off being backstage and organizing things. So what I did, I just took my initials. Paramanathan Rajagopal, I took the initials, just named it PR Worldwide. To specialize more on entertainment. There is a demand for entertainment in Malaysia. People still haven't got the lifestyle of buying tickets for the show. Entrepreneur, Monday 9:30 p.m. on Astro Awan. Tahap penggunaan tenaga elektrik boleh dikurangkan jika pengguna di rumah kediaman mengetahui cara penggunaan secara berhemah dan cekap. Kita perlu memastikan pemasangan dan peralatan elektrik di kediaman adalah betul dan sesuai mengikut standard yang diperakui agensi standard seperti SIRIM dan Suruhanjaya Tenaga. Ini bertujuan mengelakkan berlaku kebocoran elektrik yang mungkin akan menyebabkan berlaku lintah pintas yang menyebabkan kebakaran. Cara pemasangan berpusat yang berfungsi untuk mengawal dan mengatur penggunaan elektrik jika tidak digunakan adalah antara sistem yang dicadangkan. Ini membolehkan penggunaan elektrik dimatikan dengan serentak apabila tidak digunakan. Model seperti ini kini banyak digunakan di bilik hotel. Caranya adalah apabila tiada penghuni di ruang berkenaan. Tiada peralatan elektrik akan menyala kerana seluruh punca elektrik dimatikan secara automatik. Baik, itu tadi beberapa tips-tips penting. Tips-tips ni sebenarnya bukan rocket science lah nak ikut apa ni perumpamaan bahasa Inggeris. It's not rocket science. Dia sebenarnya perkara-perkara biasa yang kita perlu dan sepatutnya sudah pun lakukan dari dulu lagi. Tetapi Cik Francis, apa pendapat Cik Francis? Cik Francis merupakan pengarah Jabatan Pengurusan Tenaga. Pengurusan tenaga perlu bermula di rumah. Jadi apa pendapat Cik Francis? Okey, cara untuk menjimatkan tenaga di rumah, gunakanlah barangan yang cekap tenaga, peralatan yang cekap tenaga. Macam lampu, jangan gunakan lampu incandescent yang atau lampu filament. Gunakan lampu yang lebih cekap tenaga seperti lampu compact fluorescent lamp CFL. Lampu CFL yang berkadaran 11 watt beri cahaya yang sama dengan lampu filament yang 60 watt. Lebih daripada 80% penjimatan tenaga untuk cahaya pencahayaan yang sama. Selain daripada itu, gunakan peralatan lain macam PTI seperti sejuk, televisyen dan sebagainya, air condition. Belikan barangan yang ada label cekapan tenaga yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Tenaga. Dia ada di antara 1 hingga 5 bintang. Dan belikan barangan yang 5 bintang. Dia tulis Energy Star tu kan? Energy Star. Belikan barang yang 5 star dan walaupun harga barangan itu sedikit lebih daripada barangan biasa, tapi penjimatan tenaga you boleh membayar balik dalam tempoh yang singkat. Macam compact fluorescent lamp. Yang saya kata tadi lebih 80% lebih kurang tenaga. Lagipun hayat dia dan lifetime adalah lebih 6 dari atau 10 kali ganda daripada lampu filament. Tapi masalahnya Cik Francis, yang tu yang merupakan satu isu besar tu. Ya, memang semua orang tahu kita patut menggunakan energy saving light bulbs. Tetapi kalau saya nak beli satu light bulb biasa yang 60 watt ialah RM1.20 sen. Nak membeli yang cantik, yang energy saving ni RM26. Lebih kurang RM15 boleh dapat sekarang. RM15 boleh dapat sekarang ya. Okey. Dan mengikut kalau kita gunakan harga tenaga lebih kurang 30 sen per kilowatt jam. Tempoh bayaran balik adalah lebih kurang 3 atau 6 bulan saja. Dan hayat lampu ini
panjang. Apa ni, kita nak tengok blog topik ni sudah pun diwar-warkan di laman Facebook kami, iaitu You Wartawan. Dan kalau boleh saya nak membawa perhatian anda kepada satu blog yang diberi nama Amethyst of the Dragon. Kalau saya klik di situ, oh maaf, yang ni bukan yang ni. Okey, tak apa, kita buka. Yang ni blognya ialah Orang Kampung. Dalam blog Orang Kampung ni pun ada memberikan beberapa tips-tips yang menarik. Antaranya ialah penapis pendingin hawa mesti dibersihkan dengan kerap. Yang tu. Lepas tu lakukan audit penggunaan tenaga elektrik di rumah. Ini dapat menjamin sistem pendawaian yang betul di rumah dan pejabat. Jadi langkah-langkah begini, adakah rasanya orang ramai memang tahu ini antara perkara yang perlu dilakukan atau tidak? Saya rasa kita pun melakukan beberapa program komunikasi dengan pengguna. Kalau kita pergi ke pusat-pusat perkhidmatan pelanggan di pejabat-pejabat tenaga nasional, terdapat pamphlets ataupun brosur-brosur yang memberikan sedikit pengetahuan kepada pengguna-pengguna elektrik ni tentang langkah-langkah yang mereka boleh ambil di rumah masing-masing bagi membolehkan mereka melakukan sedikit penjimatan yang dalam kawalan mereka sendiri. Kalau tidak, nanti pada hujung bulan kita kata tiba-tiba kita macam terperanjat dapat bil yang agak tinggi. Padahal kita terlupa mungkin pada bulan-bulan tertentu tu cuaca agak panas, sekadar penggunaan penghawa dingin seperti contohnya adalah lebih tinggi jika dibandingkan dengan bulan-bulan terdahulu. Dan kita boleh mengambil seperti saudara dalam blog ni menyebut, saya rasa langkah-langkah yang individu di rumah tersebut boleh buat. Seperti kalau kita guna aircon atau penghawa dingin di rumah, wajarlah kita tutup tingkap-tingkapnya, betul Princess, pintu-pintunya. Kita ada aircon berjalan, tetapi semua tingkap dan rumah terbuka dengan luas, jadi kesan kepada kesejukan diberi oleh penghawa dingin itu tidak terasa. Walhal apa yang akan mengakibatkannya ialah mengakibatkan penggunaan yang lebih tinggi. Kadang-kadang macam inilah kita perlukan, saya rasa, sedikit pengetahuan terhadap tahap retinya kesan kos kepada tuan rumah itulah. Tahap pengetahuan tu itu satu perkara yang kita akan bincangkan selepas ini, tentang bagaimana kita nak memberikan pengetahuan kepada orang ramai. Dan juga apabila kita kembali nanti, saya nak bincangkan lebih sikit lagi tentang Energy Star tadi, mengenai peralatan elektrik yang cekap menjimat tenaga. Kerana saya rasa itu satu perkara yang mungkin bila kita masuk ke mana-mana kedai elektrik kita jarang pandang. Mungkin sekarang kita perlu mengubah dimensi, mengubah minda. Kita akan berhenti berehat sekali lagi. Tapi okey, saya dah jumpa dah yang blog yang Amethyst of the Dragon ni. Saya tertarik kepada blog ini kerana penulis blog ni penulis blog ini begitu jitu pengiraan penggunaan elektriknya. Malah jika dirujuk pada bil yang disertakan, ni bil, gambar bilnya yang disertakan, bil tersebut menunjukkan negatif RM1.90, yang mana menimbulkan persoalan berikut di minda saya, adakah ini bermakna pihak tenaga nasional berhad berhutang dengan saya? Itu satu soalan. Tetapi lebih menarik lagi, di bawah sini dia ada berceritakan tentang langkah-langkah yang diambilnya untuk menjimat elektrik. Salah satu daripada saranan yang diberikan oleh Amethyst of the Dragon ialah menghabiskan masa di luar rumah dan di pejabat, juga banyak membantu. Saya rasa penulis Amethyst of the Dragon ni pastinya warga Astro Awani yang gemar berada di office. Kita berhenti rehat, You Wartawan bertemu kembali dengan anda selepas ini. Peningkatan jumlah penduduk serta pembangunan pesat akan menyumbang kepada kenaikan dalam penggunaan elektrik. Sumber penjanaan bergantung kepada gas dan arang batu yang semakin berkurangan. Justru harganya semakin meningkat. Subsidi kerajaan turut meningkat setiap tahun. Penjimatan daripada pengurangan subsidi ini sebaiknya disalurkan untuk rakyat yang lebih memerlukan. Keprihatinan kerajaan adalah untuk kesejahteraan rakyat. Lompat sikit tak lompat. Lompat dalam perigi. Makanlah cepat-cepat. Bolehlah kita tambah lagi. Wah, pandainya kamu berbantu Fendi.
siap ada lagu lagi. Sebenarnya pantun ni senang aja. Yang penting ayatnya mesti diakhiri dengan bunyi yang sama dan berirama. Kejap. Saya ada idea. Buai laju-laju sampai puncak jaya. Apa dalam baju? Sekuntum bunga raya. Nama. Ada lagi satu. Burung kakak tua hinggap di jendela. Makan sungguh selera. Jangan gelojoh pula. Bagus sebiji pantun buat. Emily, jauh ah. Ada satu pantun lagi. Gendang gendut tali kecapi. Kenyang perut senang hati. Indah kan bahasa kita? Bahasa jiwa bangsa. In April, Astro Awani celebrates the brightest young minds of the local ICT industry. Throughout the month, host Said Faradina Omar talks to selected finalists of the inaugural NEF Awani ICT Awards. Listen to their stories about determination, desire, drive, and passion to excel and succeed. Are they the Bill Gates or Steve Jobs of tomorrow? All this and more on In Person every Tuesday at 9:30 p.m. only on the Savvy Astro Awani. Bertemu kembali dan anda sedang menonton You Wartawan bersama saya Syed Ferdinand Omar. Kita sedang membincangkan tentang bil elektrik dan amalan kecekapan tenaga. Sebelum kita berhenti berehat tadi, saya ada booking satu soalan tadi mengenai Energy Star, label yang diletakkan pada peralatan elektrik yang dijual sekarang ini. Cuba Cik Francis terangkan kepada kami apa yang sebenarnya kita perlu cari apabila kita pergi membeli peralatan elektrik ini dengan bertanggungjawab. Okey, Energy Star label ini adalah satu kaedah yang disediakan oleh kerajaan untuk memberi maklumat kepada pengguna-pengguna untuk maklumat untuk beri dia peluang untuk membuat satu pilihan yang baik, pilihan untuk membeli barangan elektrik yang cekap tenaga. Ini adalah label bintang ini. Kalau tengah ni ada 1 hingga 5 bintang. 5 bintang adalah yang terbaik. Dan kita ada satu nombor di sini 5 ini 5 berarti 5 star. Dan kita ada amount tenaga yang digunakan setahun oleh barangan ini. Jadi kalau pergi ke kedai, ada 2 barangan elektrik, satu yang lebih cekap tenaga, boleh terus tengok berapa tenaga elektrik digunakan setahun. Ini boleh kira berapa penjimatan tenaga berbanding kedua-dua model dan buat pilihan yang baik lah. Dan juga ada maklumat tentang berapa peratus dia lebih cekap tenaga daripada barangan biasa yang dalam menggunakan kurang daripada yang lain. Kalau saya lah pergi tengok tu, maknanya saya akan kira yang mana satu yang akan memastikan bil elektrik saya tiap-tiap bulan free. Dia tak dapat free, tapi dia akan mengurangkannya. Dan tetapi perlu juga dibincangkan perbezaan di antara penjimatan tenaga dan kecekapan tenaga. Macam Dina cakap tadi, satu tips saya pergi ke luar rumah. Itu artinya penjimatan tenaga. Tapi apa yang ditekankan oleh kerajaan adalah kecekapan tenaga. Gunakan berapa tenaga yang dikehendaki, tapi gunakan dia dengan cekap melalui barangan yang lebih cekap tenaga. Macam tadi kita kalau suhu hawa dingin, biasanya kita dah 24 darjah Celsius yang direkomendkan oleh standard Malaysia. Selesai. Tapi kebanyakan rumah dia set temperature suhu dia 18 ke 19 suhu. Dulu masa rumah saya ada aircon, saya letak 16. Tapi sekarang saya dah tahu. Banyak pejabat dia mereka gunakan kod dan begitu selesa. Tapi kita boleh mengadakan suhu 24 darjah Celsius atau 19 darjah Celsius dengan penggunaan tenaga yang lebih kurang dengan menggunakan barangan elektrik yang hawa dingin yang lebih cekap tenaga. Lebih cekap tenaga. Dan semua maklumat sebegini boleh dijumpa dalam risalah yang Cik Francis bawa. Ini adalah risalah yang boleh didapati daripada Suruhanjaya Tenaga
dalam ada energy efficiency at home dalam bahasa Inggeris dan menggunakan tenaga dengan cekap di rumah dalam bahasa Malaysia. Ini boleh didapatkan di mana-mana pejabat Suruhanjaya di seluruh negara. Ya, Suruhanjaya. Bukan itu saja, tapi ada juga program-program lain yang dilakukan oleh okey, Datuk boleh ceritakan pula. Di tip-tips serupa kita boleh perolehi melalui website TNB, www.tnb.com.my. Saya rasa kalau kita masuk ke website tersebut, dia akan memberi kita sikit tips tentang cara-cara yang boleh kita lakukan baik di rumah maupun apapun bentuk premis yang lain lah dalam mengguna atau mengoptimalkan penggunaan elektrik. Boleh pakai sebanyak mungkin, tetapi seperti Francis sebut tadi, kita bercakap tentang optimization atau penggunaan optima dan akan menjurus kepada penjimatan bil akhirnya yang kita bincang mula-mula ni tadi. Kalau kita guna dengan bijaksana, kita guna dengan optima, saya rasa akhirnya bil yang dikenakan kepada kita setiap bulan akan berkurangan lah. So sila pergi kepada website kita seperti yang saya sebut tadi. Satu lagi perkara yang saya ingin sentuh di sini, iaitu satu kemudahan yang telah disediakan oleh TNB, apa yang kita panggil e-services. Sila pergi kepada website kita dan kita pengguna boleh berdaftar dengan TNB melalui e-services ini, kerana saya rasa satu kemudahan yang sangat penting ataupun elok telah disediakan, iaitu membolehkan kita akses atau kita masuk untuk melihat penggunaan elektrik kita sendiri. Ada penggunaan elektrik kita sendiri. Jadi kita boleh tengok kita punya guna setiap bulan, kita boleh tengok status kita banyak mana dah bayar ke atau tidak sendiri. Dan sistem ini juga membolehkan kita register up to 5, setakat 5 akaun. Maknanya kalaulah kita ada 5 rumah sewa, kita akaun-akaun tersebut semua berada di atas nama kita. Kita boleh monitor, kita boleh access information sama ada orang menyewa rumah kita itu membayar atau tidak bil. Inilah perkara-perkara yang menimbulkan kesedaran yang perlu diambil kira oleh rakyat Malaysia sekarang ini. Okey, itu saja masa yang kita ada. Terima kasih kepada Encik Francis dan juga Datuk kerana sudi bersama kami. InsyaAllah saya memang cukup tertarik nak kira sendiri ni elektrik. Sebelum ni tak pernah kira. Ada dalam website kita cara mengira. Okey, itu dia. Memang saya akan tengoklah website tu kesedaran yang kita sebutkan tadi. Itu saja masa yang kita ada dalam You Wartawan. Jika anda ada sebarang soalan ataupun komen, boleh ajukan ke laman Facebook kami, iaitu facebook.com/you-wartawan. Itu saja. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada masa yang sama minggu depan. Assalamualaikum dan salam hormat.